والنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم عليه. نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. حكم تعالى وصلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. أما بعد حمدا yang berterima seterusnya kepada Tuhan dan barisan di masjid dengan al-Aslan muslimin muslimat yang hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita bersama-sama pada malam ini untuk kita sambung dalam bahasan tajwid dalam bahasan ilmu tajwid dalam bab sifatul huruf. Baik, suara dalam ayat di belakang sini. Baik, kita baru diserang oleh penyakit batuk. Baik, dan penyakit itu dibawa seorang seseorang ini. Baik, ada satu orang itu memang tak seorang. Jadi alhamdulillah makin okey. Alhamdulillah. Jadi ada satu hadis, kita baca hadis dulu. Ada satu hadis panjang. Cuma kita bacakan sikit sebab dia adalah panggilan baca Al-Quran, hafal. Okey. Hadis ni, hafalan Al-Quran menjadi tolok ukur orang itu menjadi pemimpin. Baik, an Abi Hurairah qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athan wa hum dhu 'adadin fastaqra'ahu kullu rajulin minhum ma ma'ahu bil Qur'ani fa ata 'ala rajulin minhum min ahadithihim sinnan faqala ma ma'aka ya fulan qala ma'iya kadha wa kadha wa surah al-Baqarah qala ama'aka surah al-Baqarah faqala na'am qala fadhhab fa anta amiruhum faqala rasuluh أشرافهم والله يا رسول الله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا خشية ألا أقوم بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن واقرؤوه فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان ومثله من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب وكئ على مسك. Abu Hurairah menceritakan bahawa Rasul SAW mengutus satu rombongan yang terdiri dari beberapa orang sahabat. Rasulullah pun meminta mereka membaca Al-Quran. Beliau meminta masing-masing untuk membaca surah Al-Quran yang mereka hafal. Kemudian beliau mendatangi salah satu dari mereka yang berusia paling muda. Lantas Rasulullah bertanya, surah apa yang kamu hafal, wahai fulan? Maka orang itu menjawab, aku hafal ini, itu dan surah Al-Baqarah. Rasul kembali bertanya seraya menegaskan, benarkah
kamu hafal surah Al-Baqarah? Dia menjawab, ya. Rasul pun bersabda, berangkatlah dan kamulah pemimpin mereka. Lalu salah seorang yang terhormat di antara mereka berkata, demi Allah, wahai Rasulullah, tidak ada yang menghalangimu untuk menghafal surah Al-Baqarah kecuali kerana takut kalau aku tidak boleh mengamalkan isinya. Rasulullah bersabda, pelajarilah Al-Quran dan bacalah. Sesungguhnya perumpamaan Al-Quran bagi orang yang mempelajari dan membaca lalu melaksanakannya adalah seperti satu kantung yang dipenuhi kasturi yang wangi-wanginya merebak di semua tempat, dan perumpamaan orang yang mempelajarinya lalu tertidur sedang Al-Quran masih ada dalam mulutnya adalah seperti satu kantung yang bercelup minyak kasturi. Baik, hadis riwayat Tirmizi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, baik, dalam hadis ini, hadis panjang, cerita berkaitan dengan siapa yang banyak hafal Quran, dia yang jadi pemimpin. Ada satu ketika Nabi menghantar pasukan, satu rombongan pasukan, dan ketika itu Nabi minta untuk masing-masing bacakan ayat Quran yang mereka hafal. Baik, dan kemudian mereka pun baca ayat Quran tersebut. Lalu Nabi pun datang dekat salah seorang daripada rombongan sahabat tadi itu, dan yang Nabi datang tu dekat orang muda. Ada yang apa, dia kata seorang lelaki yang masih muda lah. Maka Rasulullah pun bertanya kepada lelaki itu, kamu hafal surah apa? Baik, maka lelaki itu kata wakil, saya hafal ini, saya hafal itu. Rasulullah sekali disebut, dan saya hafal surah Al-Baqarah. Dan kita maklum, surah Al-Baqarah adalah surah yang paling panjang dalam Quran, 2 juzuk setengah. Baik, itu siapa yang hafal surah Al-Baqarah itu maksudnya dia telah menghafal Al-Quran 2 juzuk setengah. Baik, surah Al-Baqarah je. Maksudnya kalau orang itu hafal surah Al-Baqarah, berbagi lagi 27 juzuk setengah lagi untuk dia habiskan satu Quran. Baik, maka orang itu pun maka Rasulullah pun sebut, terus ke depan jadi pemimpin sebab banyak hafalan. Maka orang lain ataupun ada beberapa orang ataupun seorang yang jawab ataupun berkata, ya Rasulullah, demi Allah, aku tidak hafal, melainkan aku takut kalau aku hafal isi kandungannya aku tak amalkan. Jadi aku tak hafal, atau takut kalau aku hafal tu isi kandungannya aku tak amalkan. Maka Rasulullah pun menegaskan, pelajari Al-Quran, fahami isi kandungannya, dan kemudian amalkan apa yang ada dalam Al-Quran itu. Dan kemudian Nabi beri perumpamaan akhir dalam hadis ini. Nabi beri perumpamaan, iaitu orang yang mempelajari dan membaca lalu melaksanakan, ada 3 elemen. Orang yang belajar, dia bukan sekadar belajar tapi dia baca Quran, bukan sekadar belajar baca tapi dia juga mengamalkan Al-Quran. Ini orang yang ni 3 elemen ini dia ada. Dia seperti kantung yang dipenuhi minyak kasturi yang wanginya merebak ke semua tempat. Seolah-olah tuan, ni ada botol minyak kasturi, botolnya terbuka dan bau wangi itu tersebar ke semua. Walaupun di pelosok pada tempat baunya terbau. Sebab daripada orang itu baca, belajar dan kemudian amalkan poinnya. Dan kemudian satu lagi perumpamaan adalah, dan perumpamaan orang yang belajar, orang yang pelajari, maksudnya orang yang belajar Quran lalu tidur sedang Al-Quran masih ada dalam mulutnya. Maksudnya orang tu dia cuma belajar aja, tapi dia tak buat belajar, tapi mungkin tak baca, tapi mungkin tak amal. Adalah seperti satu kantung yang tercelup minyak kasturi. Dia sekadar minyak kasturi saja, dia je minyak kasturi, dan wangiannya tak tersebar dekat banyak tempat. Baik, ini adalah perumpamaan orang yang belajar saja, tapi dia tak baca dan dia tak amalkan apa yang dipelajari itu. Al-Quran lah. Baik, maka terutama kita pilih nak jadi yang mana? Nak jadi minyak kasturi yang tersebar, semua orang boleh bau, semua orang boleh dapat manfaat, ataupun nak jadi minyak kasturi seorang-seorang je, sekadar wangi seorang-seorang tapi orang lain tak dapat benefit ataupun manfaatnya. Baik, jadi semestinya kita akan jadi minyak kasturi
yang baunya tersebar, merebak ke segala tempat. Baik, jadi daripada hadis ini menyatakan teman bahawasanya siapa yang banyak hafal Al-Quran maka dia layak untuk digelar sebagai pemimpin. Okay? Jadi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad berdasarkan hadis ini. Okey, baik, jadi insyaAllah hari ini kita nak sambung kita punya pembelajaran tentang ilmu tajwid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, kita nak masuk bab sifat huruf seterusnya. Ingat lagi tak sifat huruf yang kita belajar sebelum ini? Sifat apa yang kita belajar? Baik, perbahasan sifat huruf, bab yang paling susah dalam ilmu tajwid. Baik, baca kepada dulu. Yang pertama namanya sifat tunggal, seorang-seorang je. Baik, dan sifat tunggal ni dia ada, dia betul, dia kejut. Baik, yang kedua adalah sifat baik yang memiliki lawan, atau kita panggil berlawanan. Baik, masing-masing ada perlawanan ataupun pasangan masing-masing. Maka kalau yang pertama, apa nama sifatnya? Perlawanan antara jahar dengan hamas. Baik, manakala yang kedua ada syiddah lawan dengan rohor. Baik, ini paling latest, paling kemudian yang kita belajar. Di hari ini kita nak sambung pembelajaran kita insyaAllah. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, dalam perbahasan huruf yang bersifat dengan syiddah, kita ada 8. Ajim, Qadid, Bakat. Ajidu, Qadid, Bakat. Ajidu, Qadid, Bakat. Ini dia punya rangkai kata. Baik, manakala roh bawah adalah sebaliknya. Kita ada 29 huruf hijaiyah, 29 tolak dengan 8 jawapannya 21. Tapi dekat dalam roh bawah ada 16 sahaja. So pada bagi lagi 5 kan. Baik, sebelum tu kita bahaskan sekejap syiddah. Huruf yang memiliki sifat syiddah. Syiddah ni maksudnya adalah, kalau takrifan bahasa, kuat. Baik, jadi kalau takrifan yang mudah untuk difahami adalah tekanan suara. Tekanan suara dia kuat. Baik, manakala roh bawah maksudnya lemah. Apa yang lemah? Tekanan suara lemah. Okey. Baik, syiddah lawannya roh bawah. Jadi huruf yang bersifat dengan syiddah, yang bersifat dengan syiddah ni, bila kita nak sebut, kita punya suara tu bila dialirkan, dia akan sampai dekat makhraj. Bila dia sampai dekat makhraj huruf, maka time tu adalah macam mana kita nak tahu adakah tekanan dia kuat ataupun tidak. Maka dia berkait dengan dua-dua ni lah. Syiddah dengan roh bawah ni dia berkait dengan makhraj huruf.
baik. Allah sallallahu alaihi wasallam ala Sayyidina Muhammad di lidah. Kita ada jap. Jadi tengok huruf yang keluar daripada ni Hamzah. Hamzah keluar daripada kerongkong bawah. Baik, di kerongkong kita ada kerongkong bawah, ada kerongkong bahagian tengah, ada kerongkong bahagian atas. Baik, kerongkong atas. Okey, jadi Hamzah keluar daripada kerongkong bahagian bawah. Jadi bila kita sebut tu A, I, U, semasa sebut tak ada angin keluar. Tiada angin yang keluar ketika sebut awalnya. Tiba-tiba terus A ditutup, kemudian A. Berbeza dengan Ha. Baik, Ha bulat. Ha keluar tempat yang sama, kerongkong bahagian bawah. Tetapi bila kita sebut Ha tu ada angin keluar dulu. Ha, Ha, Hi, Hu. Baik, berbeza dengan Hamzah A, I, U. Jadi kalau Ha, I, U. Jadi Hamzah di dalam syiddah tekanan suara kuat, manakala Ha di dalam huruf bawah tekanan suara dia lemah. Baik, kita pergi kepada huruf Jim. Untuk lain nak lagi nampak, kita pergi dekat huruf Jim. Baik, huruf Jim dia punya makhrajnya dekat mana? Di manakah makhraj huruf Jim? Ya, di mana? Ya, mumtaz, tengah lidah. Baik, dekat gambar ni tak berapa real sangat. Okey, bila kita sebut huruf Jim, kita ada 3 huruf yang keluar daripada tengah lidah. Yang pertama huruf Jim, yang kedua huruf Shin, yang ketiga huruf Ya. 3 huruf ini keluar daripada tengah lidah. Bila kita nak sebut Ja, Ji, Ju, Sha, Shi, Shu, Ya, Yi, Yu, 3 huruf ni semuanya keluar daripada tengah lidah. Baik, cuma ada perbezaan daripada sudut sifat. Contohnya huruf Jim dia keluar, dia bersifat dengan syiddah. Tapi huruf Shin dan huruf Ya dia bersifat dengan sifat rakhawah, tekanan dia lemah. Baik, macam mana nak membezakan antara huruf itu tekanan dia kuat ataupun tekanan dia lemah? Maka kalau bila sebut sesuatu huruf, kita keluarkan angin. Angin itu akan start daripada sini, keluar daripada area pintu suara. Bila angin itu keluar dan kemudian bila sampai ke makhraj dia, bila sampai kepada tempat keluar huruf, iaitu tengah tu, awal tu adakah angin tu keluar ataupun tidak? Maka bila nak sebut huruf Jim, angin tidak keluar. Ja, Ji, Ju, angin tak keluar. Tapi kalau contoh kalau kita sebut huruf Shin, bila angin tu sampai akan ada rongga yang terbuka sedikit menghasilkan angin keluar. Contoh Shin, Sha. Baik, apa yang berlaku kalau huruf Shin kita gunakan sifat syiddah? Dia akan bunyi Cha, Cha, Cha. Okay? Itu kalau Shin bersifat dengan syiddah, tapi dia tidak sifat syiddah, dia bersifat dengan rakhawah, tekanannya lemah. Maka angin perlu dikeluarkan. Sha, Shi, Shu. Begitu juga dengan huruf Ya. Ya pun bersifat dengan rakhawah, lemah. Maka bila kita sebut Ya, ada rongga yang terbuka antara lidah dengan lelangit itu, ada terbuka sikit, menghasilkan angin yang keluar sedikit. Bila kita sebut Ya, Yi, Yu.
Baik, dan dia tak sama dengan jim. Jim memang rapat habis, memang melekat, memang terkantuk. Dan disebabkan itu, angin bila sampai dekat makhraj, angin tak boleh keluar, dan angin akan stay ke situ sampailah makhraj boleh terbuka. Maka bau terzahirnya jim, jam. Maka ini dinamakan sebagai syiddah, tekanan yang kuat. Baik, itu huruf jim. Kemudian huruf dal. Baik, huruf dal dia ada 3 beradik. Huruf dal tempat keluarnya adalah hujung lidah, diletakkan pada pangkal gigi kacil atas. Kita ada huruf dal, kita ada huruf ta, dan kita ada huruf o. Baik, dan ketiga-tiga huruf ini semuanya bersifat dengan syiddah. Dal, ta dengan o, 3 adik-beradik. Baik, tiga-tiga ni makhrajnya sama, dan sifatnya daripada sudut syiddah itu sama. Tuan-tuan, satu huruf paling kelima akan ada 5 sifat. So kalau kita inputkan semua sifat, beza, ada perbezaan keseluruhan. Tapi daripada sudut syiddah itu dia sama, semuanya dal, ta dengan o. Jadi bila kita sebut huruf dal, pastikan hujung lidah itu diletakkan pada pangkal gigi kacil atas, dan sebutannya akan berbunyi da, da, di, du, du, di, da. Baik, pastikan hujung lidah letak dekat pangkal gigi kacil atas. Pangkal gigi kacil itu dengan maksud tempat tumbuh gigi. Ini adalah gigi kacil, ini adalah tempat tumbuh dia. Maka lidah perlu bersentuhan pada tempat tumbuh gigi kacil atas itu. Maka sebutannya akan jadi comel-comel gitu. Da, 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 di, du. Baik, itu untuk huruf dal. Benda itu berlaku juga pada huruf ta, tempat yang sama. Da, di, du. Dan berlaku pada huruf o juga. O, ti, tu. Cuma beza sebutan. O, dia ada sifat yang berbeza dengan yang dal dan ta. Namanya istilah yang kita akan belajar akan datang. Dia tinggi, tebal, o. Baik, tapi sifat syiddah ni sama. Semua ni kita tak menghasilkan angin di awal, sebab kita akan tahan angin itu daripada dia keluar. Baik, ada yang mengeluarkan angin, ada yang mengeluarkan tahan suara. Mana yang mudah anda ingat, boleh-boleh, tak ada masalah. Yang penting difahami. Okay? Baik, jadi macam suara ke, angin ke, dia keluar. Bila dia sampai dekat sini, dia kena tahan. Baik, dia tak boleh keluar. Tapi bila lidah terlepas, terhasillah huruf dal, 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 o. Baik, sebab kalau kita sifatkan dal, ta dengan ta dengan roh, dia akan berbunyi za, za. Kalau dal, ta, za, za, ada akan jadi huruf lain. Huruf to, fa, fa. Okey, ada tak jadi. Baik, jadi dia tak boleh sifat roh, dia kena sifat syiddah, tekanan kuat. Baik, kemudian kita ada huruf qaf. Baik, qaf dengan kaf. Qaf dengan kaf, dia punya tempat keluar ni adalah pangkal lidah. Qaf dengan kaf. Baik, di mana tempat keluarnya? Pangkal lidah. Di pangkal lidah tu akan naik. Fungsi lidah akan jadi macam ni. Pangkal lidah tu dia akan naik, dia akan diletakkan, dia akan dilekatkan pada lelangin atas yang belah belakang. Jadi bila kita sebut qaf tu, o, qi, qu. Okay. Apa yang berlaku kalau qaf disifatkan dengan roh, qaf tu akan berbunyi kha, khi, kha. Dia akan menjadi menghampiri huruf qa. Manakala kalau kaf, sebutan ka, ki, ku. Apa yang jadi kalau kaf itu bersifat dengan roh, kha, hi, ku. Ada tak boleh. Maka dekat situ dia syiddah, tekanan kuat anginnya. Baik, itu untuk qaf dengan kaf. Manakala kita ada huruf yang berbaki,
akhir iaitu huruf ba. Huruf ba tempat keluarnya adalah bibir. Baik. Jadi kalau nak sebut huruf ba kena katuk bibir. Bibir katuk. Lepas tu buka ba. Tapi slow-slow je, perlahan-lahan. Jangan kemau. Jangan okey. Tak, dia tak perlu kemau. Hanya sebutan bibir. Bibir atas bertemu dengan bibir bawah. Bibir atas bertemu dengan bibir bawah. Ba, bi, bu, bi, ba. Lembut je. Baik. Dan jangan dia pokok tekan. Nanti dia jadi huruf B. Contoh kalau orang Melayu sebut botak. 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 Tapi kalau orang Arab sebut botak, dia akan jadi botak. Botak. Lembut je. Jadi huruf ba tu dia lembut sahaja, dia ujung-ujung bibir. Baik. Itu untuk huruf yang bersifat dengan syiddah. Baik. Dan kita ada huruf yang selain daripada itu. Contoh huruf sa. Contoh lain huruf ha. Belas. Kemudian kita ada huruf kha. Ini semua sebutan-sebutan huruf yang selain daripada lapan ini, semuanya bila awal disebut dia akan terzahir bunyi angin. Contoh kha. Kha. Apa yang berlaku kalau kha bersifat dengan syiddah? Qaf. Qaf. Okay, dia tak berlaku, dia kena ada kha. Ada bunyi angin keluar dulu. Baik. Begitu juga dengan sa. Huruf sa. Huruf sa pun angin keluar juga. Sa. Sa. Tekanannya lemah. Huruf bawah. Sa. Dan dia tak boleh disyiddahkan. Tak boleh tekanan kuat kalau tak jadi. Tak. 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 Dia tak jadi. Hurufnya tak jadi. Begitu juga dengan huruf fa. Huruf fa pun sama juga. Fa. Fa. Fi. Zu. Apa yang berlaku kalau dia bersifat dengan syiddah? Dia akan jadi bunyi ta. Zai. Do. Okey, dah jadi. Dah cantik. Baik. Dan berbaki lagi itulah. Ada 16 huruf yang bersifat dengan rohawa. Baik. Jadi bila kita sebut tentang syiddah, syiddah itu adalah lafaz. Rohawa ada 16. Dan sebelum ni kita gabung-gabungkan, dan sekali kita mendapat jawapan jumlah 16 tambah dengan 8, jawapannya 24. Maka huruf hijaiyah kan ada 29. Maka bagi lagi 5 di mana? Dia bagi lagi 5, dia termasuk dalam satu sifat khas. Satu sifat khas yang tidak ditulis ataupun tidak diletakkan dalam nombor sifat huruf, namanya adalah tawassuq. Maka huruf yang bersifat dengan tawassul ini dia seolah-olah dia macam berada di pertengahan antara syiddah dengan rohawa. Apakah huruf itu? Huruf itu kita ada 5. Kita tulis dalam rangkaian kata yang ulama bagi lid, Allah. Okey. Jadi ada banyak rakan-rakan kita yang bagi saya tak mudah faham. Lid kahwin dengan Umar. Lid anak kepada Umar. Pun boleh. Tetapi kita orang yang penting boleh ingat lid Umar itu adalah sifat tawassul. Dia berada di pertengahan antara syiddah dan rohawa. Baik, kita pergi kepada huruf nun. Huruf nun dengan mim. Okey, huruf nun keluar daripada mana?
daripada mana? Huruf nun makhraj, tempat keluar dia dekat mana? Ya betul, jadi dua. Yang pertama bibir, yang kedua rong hidung. Jadi nun ni dia ada dua tempat keluar. Baik, jadi posisi lidah ketika sebut huruf nun, hujung lidah kita letak dekat lengan atas bahagian depan. Cuba kita buat dua lazim. Baik, kita sambung lagi sikit insya-Allah. Okey, untuk huruf dengan kita ambil hari ini untuk tawassul pembelajaran baru. Kita ambil dua huruf je, iaitu huruf nun dengan huruf mim. Nun dengan mim. Baik, kenapa huruf ini dikategorikan sebagai sifat tawassul? Kenapa disebut huruf ini adalah huruf yang tengah-tengah? Kenapa dia tak terus letak dekat syiddah? Kenapa dia tak terus letak dekat roh-roh? Maka pasti ada sebabnya. Sebabnya adalah kawan, untuk huruf nun, dia
punya makhrajnya adalah di sini. Baik, bila kita sebut huruf nun, suara ataupun ayat suara itu akan keluar di sini, dan kemudian suara akan ditahan di sini. Dalam masa yang sama, suara juga akan keluar di nafas kita ataupun angin. Dia akan keluar melalui hidung terlebih dahulu, dan selepas dia keluar melalui hidung, bila kita lepaskan kita punya lidah, maka barulah tersalin huruf nun. Jadi bila kita nak sebut nun tu, kita tahan lidah dekat dalamnya, atasnya ke depan dekat yang di sini lah. Baik, contoh kalau macam dal, ta dengan po tadi kan dekat sini kan, ujung gigi, pangkal gigi, ujung lidah atas sini. Ini kalau dal, ta dengan po. Tapi kalau huruf nun, dia atas sikit je, atas sikit je. Baik, jadi bila dah tahan tu, tahan kejap, lepas tu sebut na, na. Time masa huruf tu akan dapat rasa angin keluar daripada hidung. Jadi kalau siapa yang buat macam ni, na, nanti akan rasa angin daripada hidung sekejap, lepas tu baru dilontarkan sekaligus hidung dengan mulut keluar. Na, ni. Baik, kalau orang Melayu sebut huruf N, huruf N tak gunakan hidung, hanya menggunakan lidah. Nana, ni, nun. Tapi kalau huruf nun, kena guna ujung lidah dan kena guna rongga hidung. Baik, jadi oleh kerana itu, ada tempat yang syiddahnya di sini, tekanannya kuat. Baik, ada angin pun keluar sebab lidah dengan dalamnya itu rapat. Manakala satu lagi bahagian, ada angin yang keluar daripada rongga hidung. Ini adalah roh. Oleh kerana itu, seolah-olah dia macam huruf nun. Dia ada syiddah kat bahagian lidah, dan dia ada roh dekat bahagian hidungnya. Baik, okay. Itu sebab dia jadi tawassul tengah-tengah. Baik, cerita yang sama huruf mim. Baik, huruf mim dia punya makhraj hurufnya. Apa makhraj huruf bagi huruf mim? Ya. Baik, okey, saya salah kat sini ujung lidah. Baik, patutlah lain macam. Baik, baik. Nun di hujung lidah. Sama. Tak pasal. Ujung lidah. Ini betul huruf. Tapi kalau mim, bibir dengan rongga hidung macam tadi. Baik. Jadi makhraj huruf mim tu dekat sini. Macam dia sebut huruf mim. Jadi kata bibir, na, mi, mu. Baik, ketika kata bibir tu, ketika bibir dirapatkan, ketika bibir ini dirapatkan, angin keluar daripada sini. Bila angin keluar, kita tak guna lidah. Jadi lidah tu dia tak tahan apa-apa. Lidah tu dekat bawah saja. Angin keluar dan dia akan ditahan oleh bibir. Dalam masa yang sama, ada juga angin yang keluar daripada hidung. Jadi bila sebut huruf mim, sebutan dia na, mi, mu. Tapi dia membaca macam tu. Itu slow motion dia. Itu dia punya perlahan. Dia kalau baca laju, na, mi, mu. Kalau baca slow mo dia, na, mi. Dia ada suara keluar daripada rongga hidung. Jadi awal tu suara keluar daripada rongga hidung dulu, lepas tu barulah dia keluar daripada mulut. Baik. Jadi disebabkan itu, dia seolah-olah macam ada syiddah yang dekat sini sebab tertahan angin tu daripada keluar. Dan dia ada rohawah dia keluar daripada hidung sebab angin dia terkeluar daripada hidung. Maka di situ huruf nun dengan huruf mim disebut sebagai sifat tawassul, seolah-olah dia macam ada syiddah dekat satu bahagian dan ada rohawah dekat
satu bahagian. Okey, baik. Jadi kita fahamkan istilah dalam bahasa huruf dia memang banyak main dengan istilah bahasa Arab. Jadi kalau tak faham syiddah atau apa, dia dah pening, lepas tu dia nanti dia terlepas, dia tak nampak. Jadi kita fahamkan syiddah tu kuat, kalau kuat tu lemah. Okey, baik. Jadi kalau pening dengan bahasa Arab, kita tukar je untuk guna bahasa Melayu. Okey, baik. Huruf yang bersifat dengan kuat, huruf yang bersifat dengan lemah. Yang maksud kuat tu adalah tekanan suara yang kuat. Yang maksud lemah tu adalah tekanan suara yang lemah. Dan semua itu bergantung dengan makhraj ataupun tempat keluar huruf itu macam mana. Adakah awal itu dia keluarkan angin, ataupun awal itu dia tak keluarkan angin walau sedikit. Okey, insyaAllah maksudnya sekadar itu saja kita punya perbahasan bab sifat huruf. Baik, jadi hari ini kita belajar bab baru iaitu tawassul. 2 huruf, nanti kita sambung lagi 3 huruf sifat tawassul. Baik, wallahu untuk majlis dengan tasbih kafar dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu al-'azim. InsyaAllah besok kita akan sambung kita punya dalam Al-Quran dalam surah Al-Mulk, ayat berkaitan dengan siksaan neraka. Baik. Ma'asabaka min hasanatin min Allah wa ma'asabaka min sayyi'atin min nafsik. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.